感谢居港 Metropolis 新闻的各位观众们仍然和本人 Fiona Huang。为了帮助面临学业困难的社区，居港 Leo Club Spartaks 与红十字会居港分会联合举办了献血活动。此外 ，Leo Clubs 还提供了免费的眼睛检查服务。由居港 Leo Club Spartaks 举办的献血活动，于4月19日星期日在Kusuma Bangsa学校顺利举行。这次献血活动携手印尼红十字会居港分会共同进行，所采集的每一袋血液将直接由红十字会分发给有需要的民众。活动主席 Valeska Isabel Paulina 表示，献血登记开放初期已有100名参与者报名，之后报名人数持续增加，反映了公共对公益的热烈支持。Kegiatan ini secara keseluruhan ada sekitar 100-an lebih yang daftar. Itu belum terhitung yang orang yang daftar tanpa daftar di form kami. Jadi mungkin ada 100-an lebih lah. 除了献血，居港 Leo Club Spartaks 也致力于多项社会关怀活动，包括志愿社会福利院，参与者多为热心公益的年轻人。Kegiatan seperti charity kayak ke panti-panti asuhan atau panti jompo untuk berdonasi. Nah, uang dari donasinya nih dari mana sih? Kami dari jualan hampers. Kemarin juga sempat ada ngadain lomba mewarnai untuk pengumpulan dana untuk mengadakan acara charity. Leo Club 会长 Brand Vale Candeza 补充说，社团还提供免费的视力检查，并发放眼镜，帮助视力受限的居民改善生活品质。Tim Liputan Pal TV